Remaja, pencetus kecemerlangan diri. Forum Remaja, jendela kematangan minda. Forum Remaja, pintu kesuburan rohani. Forum Remaja membentuk insan insani. Forum Remaja, kunci revolusi masyarakat bervisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu dalam gelanggang Forum Remaja bersama saya Yasmin Fadil binti Din pada hari yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya memperkenalkan barisan panel kita pada hari ini, kita sedang maklum dewasa ini masalah disiplin dalam kalangan pelajar agak membimbangkan semua pihak. Oleh itu, masalah ini perlu kita lihat dalam skop yang lebih besar lagi jika kita ingin masalah ini diselesaikan. Sesuai dengan bicara forum kita pada hari ini, pendisiplinan pelajar, tanggungjawab siapa? Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan, khususnya dalam mengatasi masalah disiplin di sekolah. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam lagi, bolehlah sekiranya kita berkenalan dahulu dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel kita yang pertama, Saudari Adi Syahira binti Badrul Hisham, Timbalan Ketua Umum Sekolah Menengah Saiz Tapa. Apa khabar Saudari? Alhamdulillah sihat. Saudari bagaimana? Alhamdulillah, sihat juga. Seterusnya, nampak pemalu tapi bijak kata-kata Saudara Muhammad Jazlan bin Rozali, pengerusi pembimbing rakan supaya Sekolah Menengah Saiz Tapa. Selamat datang Saudara. Terima kasih saudari. Dan di hujung sana dari tadi tidak lengkap dengan senyumnya Saudari Nurul Syazmi binti Muhammad Mustaqim, Sekretariat Kebajikan Kesatuan Pelajar Sekolah Menengah Saiz Tapa. Selamat datang juga buat Saudari. Terima kasih saudari. Sebelum kita menjelajah dengan lebih jauh, soalan saya untuk ahli panel kita yang pertama, apakah sebenarnya konsep tanggungjawab dan disiplin? Dipersilakan. Terima kasih pengerusi yang cantik molek begininya membawa pasangan persoalan. Terlebih dahulu yang dihormati kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah, menurut Kamus Dewan edisi keempat, disiplin dapat ditaklifkan sebagai latihan pemikiran dan kelakuan supaya kita dapat mengawal diri sendiri dan patuh kepada tata tertib. Kawalan dan kepatuhan inilah yang penting dalam menentukan jati diri, akhlak serta kualiti yang ingin dicapai ataupun ditonjolkan. Selain itu, disiplin juga secara tidak langsung dapat memberikan keselesaan kepada semua pihak. Perkara ini dapat kita kaitkan dengan keadaan yang berlaku di sekolah terutamanya, kerana para pelajarnya terikat dengan peraturan agar mereka dapat belajar dalam keadaan yang kondusif. Bagi masyarakat di luar sekolah pula, disiplin merupakan asas penting dalam membentuk kerukunan hidup selaras dengan norma, nilai dan juga aspirasi negara. Namun begitu, semua hasrat ini tidak akan tercapai sekiranya tidak dijalankan dengan tanggungjawab yang mantap. Sekali lagi hadirin sekalian, menurut Kamus Dewan edisi keempat, tanggungjawab dapat didefinisikan sebagai kewajipan yang harus dipikul oleh seseorang. Semua pihak, tidak kiralah ibu bapa, para pelajar, guru-guru atau mungkin masyarakat itu sendiri, semuanya harus mempunyai kesedaran tentang tanggungjawab mendisiplinkan diri. Selain itu, amanah yang kita pikul dengan baik merupakan tunjang kepada kawalan sosial yang baik. Namun, tidak dapat kita nafikan, masih ramai masyarakat di luar sana yang menganggap bahawa tanggungjawab dan disiplin ini merupakan perkara yang sangat negatif. Sedangkan pada hakikatnya, kedua-dua aspek ini merupakan perkara yang sangat diperlukan, terutamanya bagi membaiki etika dan gaya hidup ketamadunan manusia. Saya rasa setakat itu sahaja dahulu. Berbalik semula kepada saudari Terima pengerusi. kasih kepada ahli panel kita yang pertama atas lontaran konsep yang begitu utuh lagi berisi. Sebentar tadi, Saudari Anis ada mengatakan bahawa tanggungjawab dan disiplin perlu bergerak seiring untuk mencapai hak kecemerlangan yang maksimum. Ia boleh diibaratkan seperti irama dan lagu
tahu, tidak sempurna disiplin tanpa tanggungjawab dan tanpa tanggungjawab disiplin tidak akan dapat dibentuk. Seterusnya, saya ingin meminta pendapat daripada ahli panel kita yang kedua. Apakah asas pendisiplinan pelajar agar kecemerlangan secara holistik dapat dicapai? Dipersilakan. Terima kasih saudari pengurusi yang tidak kurang peta bicaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Dewasa ini, masalah disiplin dalam kalangan pelajar semakin serius sebab cendawan yang tumbuh selepas hujan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong mereka untuk melanggar peraturan sekolah. Antaranya termasuklah dari segi latar belakang keluarga, suasana sekolah dan keadaan persekitaran. Oleh sebab itu, para pelajar perlu kembali semula kepada asas disiplin yang utama. Jadi, saya telah menggariskan 4 asas disiplin utama yang membentuk seorang insan berakhlak mulia. Yang pertama, aspek kerohanian. Aspek kerohanian sangat penting kerana dapat membentuk nilai moral dan aspirasi yang tinggi dalam diri seseorang pelajar. Antara amalan yang boleh mencapai ketenangan jiwa dan rohani termasuklah melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti keagamaan, menghadiri kelas-kelas agama dan sebagainya. Selain itu, aspek kekeluargaan juga sangat penting kerana aspek kekeluargaan dapat membina nilai kasih sayang, hormat menghormati, saling membantu dan ikhlas. Setiap ahli keluarga perlulah meluangkan masa bersama ahli keluarga mereka. Namun, kebanyakan ibu bapa yang sibuk bekerja mempunyai masa yang terhad untuk bersama anak-anak mereka di rumah. Para remaja yang masih mencari identiti mereka sering terdedah dengan pengaruh negatif dari luar kerana kurangnya pemerhatian daripada ibu bapa di rumah. Di samping itu, aspek keuangan juga menjadi asas penting dalam pembentukan disiplin seseorang pelajar. Mereka yang berjaya mengawal keuangan merupakan mereka yang berjaya mengawal nikmat hidup. Memandangkan mereka berjaya mengawal wang yang dimiliki oleh mereka, keuntungan tersebut boleh dibahagikan sama rata antara semua ahli keluarga. Bak kata pepatah, hati gajah sama dilapak, hati kuman sama dicecah. Namun, krisis kewangan yang berlaku dalam sesebuah keluarga memberikan tekanan kepada para remaja dan seterusnya mendedahkan mereka dengan pengaruh negatif dari luar. Seterusnya, aspek pendidikan juga menjadi nadi penting dalam pembentukan disiplin seseorang pelajar kerana tanpa ilmu, nilai-nilai murni yang diajar oleh guru-guru di sekolah bagi melepaskan batu di tangga sahaja. Sidang hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Jika semua pihak saling bersepakat untuk membantras masalah disiplin dalam kalangan pelajar, remaja yang berkepribadian mulia pasti dapat dilahirkan untuk menstabilkan institusi sosial di negara Malaysia yang tercinta ini. Itu sahaja pendapat saya. Silakan saudari. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua atas pandangan yang benar sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluk. Terdapat banyak asas pendisiplinan pelajar yang boleh diimplementasikan untuk mengawal masalah disiplin di sekolah. Jika dua orang ahli panel kita tadi telah menerangkan tentang konsep tanggungjawab dan disiplin serta menguraikan dengan selengkapnya asas-asas pendisiplinan pelajar. Seterusnya, saya ingin minta pendapat daripada ahli panel kita yang ketiga. Apakah kesan positif sekiranya para pelajar memiliki disiplin yang mantap? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu ingin saya terima kasih pada saudari pengerusi atas kesudian menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum kita pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pandangan saya, kesan baik daripada usaha membantras masalah disiplin di sekolah nyatanya dapat dilihat apabila pelajar yang memiliki disiplin yang mantap mampu membaikkan masa mereka dengan cara yang terbaik. Kemampuan mereka dalam memberikan masa dengan betul ini adalah amat penting bagi mengurangkan tekanan sepanjang mereka menelusuri zaman persekolahan yang sudah semestinya banyak cabaran. Selain itu, menerusi langkah-langkah yang telah dilaksanakan, ternyata mereka mula sedar betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan kerana ilmu tanpa amal ibarat pohon tidak berbuah. Kini, pelajar yang mula mencari ilmu sama-sama berganding bahu berusaha untuk menambahkan ilmu pengetahuan di dada.
Sesungguhnya mereka lah yang merupakan golongan intelijensia yang bakal menjana fikiran untuk menghasilkan inovasi bertaraf antara bangsa melalui kajian, penemuan baru dan eksperimen. Saudara dan saudari sekalian, cuba kita lihat bagaimana dunia kita pastinya akan terus membangun di atas pimpinan generasi yang berilmu yang bakal menjadi pemimpin yang berwibawa, yang berminda kelas pertama. Dan bukannya umpama kiambang di air, akarnya tidak jejak ke bumi. Sekian daripada saya. Silakan saudari penulis. Sudut intelektual fikiran saudari pada kita yang ketiga memang tidak dapat disangka lagi andai kata para pelajar memiliki disiplin yang mantap. Pelbagai kesan positif dapat diperoleh. Pokok pangkalnya hadirin dan hadirat, pelajar itu sendiri yang dapat mendisiplinkan diri mereka. Mak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kepada hadirin dan hadirat yang baru saja mengikuti bicara forum kita pada hari ini, kami di sini sedang membincangkan tajuk pendisiplinan pelajar, tanggungjawab siapa. Selamat datang diucapkan. Baiklah, berbalik kepada diskusi kita pada hari ini. Saya ingin meminta pendapat secara ringkas daripada ahli-ahli panel kita pada hari ini tentang persoalan siapakah yang galas peranan utama dalam mendisiplinkan pelajar di sekolah pada hari ini. Tanpa membuang masa lagi, saya persilakan ahli panel kita yang pertama dahulu untuk memberikan sedikit ulasan. Persilakan saudari. Terima kasih Pengerusi atas persoalan yang diujarkan. Pada pendapat saya, pihak yang menggalas accountability utama dalam mendisiplinkan para pelajar sudah semestinya golongan ibu bapa. Peranan ibu bapa ini adalah amat penting, terutamanya dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak. Hal ini demikian kerana ibu bapa lah yang sentiasa memerhatikan setiap gerak-gerik dan pergerakan anak mereka. Di samping itu, ibu bapa juga perlu memikul tanggungjawab untuk mendidik anak mereka sejak berada dalam kandungan lagi. Pak kata pepatah, melentur bulu ialah dari rebuknya. Izinkan saya memberi pendapat saya, saudari. Ya, silakan saudara. Saya bersetuju dengan kata-kata ahli panel kita yang pertama sebentar tadi bahawa sememangnya ibu bapa menggalas peranan penting dalam pembentukan disiplin anak-anak pelajar. Kita dapat perhatikan setiap tingkah laku anak-anak pelajar di sekolah menunjukkan bagaimana mereka menerima pendidikan awal sewaktu berada di rumah. Ibu bapa perlu menunjukkan contoh dan teladan yang baik buat anak-anak pelajar. Pak kata pepatah, benih yang baik dicampak ke laut menjadi pulau. Itu sahaja pendapat saya. Silakan saudari. Terima kasih saudara Jazlan kerana sudi berkongsi pendapat. Selain daripada didikan awal oleh ibu bapa, mereka juga seharusnya meningkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai murni, motivasi, prinsip-prinsip accountability, kesanggupan menerima kelemahan diri serta yang paling utama untuk meneroka potensi anak. Oleh itu, ibu bapa perlulah menjadi suri teladan kepada anak-anak agar mereka ini tidak kehilangan arah dan menjadi insan yang berilmu dan beragama, penyumbang kepada kemantapan ummah seantero dunia, insya-Allah. Begitu hebat kata-kata yang dilontarkan oleh saudari Adi sebentar tadi. Diharapkan hal ini dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana dalam mendidik anak-anak remaja mereka untuk menjadi insan yang berilmu dan beragama, insya-Allah. Sekarang kita mendengarkan pula pendapat daripada ahli panel kita yang kedua, saudara Jazlan. Siapakah yang menggalas tanggungjawab utama dalam mendisiplinkan pelajar di sekolah pada hari ini? Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi atas soalan yang tidak kurang menariknya. Selain ibu bapa, guru-guru juga menggalas peranan penting dalam pembentukan disiplin anak-anak pelajar. Guru-guru perlu menjadi ibu dan bapa buat anak-anak pelajar supaya mereka tidak merasa segan untuk berkongsi masalah dan meluahkan perasaan mereka bersama guru-guru di sekolah. Namun, ada dalam kalangan anak-anak pelajar yang tidak biasa dengan guru-guru di sekolah. Mereka lebih rela berkongsi masalah mereka bersama rakan-rakan sebaya mereka berbanding guru-guru mereka. Oleh sebab itu, pihak sekolah mengambil langkah secara proaktif dengan mewujudkan program pembimbing rakan sebaya atau lebih dikenali sebagai PRS. Dari sudut psikologinya, zaman remaja merupakan zaman yang paling kuat pengaruh dan yang paling diterima. Oleh sebab itu, pihak PRS menggunakan pendekatan secara logikal, iaitu menggunakan remaja untuk mempengaruhi remaja yang lain. Sudah terang lagi bersuluh, sekolah menjadi sebuah institusi untuk melahirkan remaja
yang berkepribadian mulia lagi berilmu pengetahuan. Sidang hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, disiplin itu dapat dikawal, tetapi memerlukan usaha yang gigih dan pragmatik oleh semua pihak. Kalau tidak dikerjakan ruyung, mana akan dapat sagunya? Usaha yang berterusan dan kerjasama bagi aur dengan teknik perlu dilaksanakan oleh semua pihak, kerana remajalah aset negara yang akan menerajui kepimpinan negara pada masa hadapan. InsyaAllah. Itu sahaja pendapat saya. Silakan saudari pengurusi. Begitu hebat wacana saudara Jazlan sebentar tadi. Seterusnya, persoalan terakhir untuk ahli parlimen kita yang ketiga masih berlega dalam persoalan yang sama tentang siapakah yang bergalas tanggungjawab utama dalam pendisiplinan pelajar di sekolah pada hari ini. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi kerana sentiasa aktif dalam menanyakan pelbagai soalan intelek. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pandangan saya, memang benar pihak ibu bapa, guru-guru dan juga rakan sebaya masing-masing memainkan peranan yang penting dalam membentuk disiplin pelajar. Namun demikian, segalanya pasti akan menjadi lebih mudah apabila pihak kerajaan itu sendiri turut sudi untuk berganding bahu membanteras masalah disiplin dalam kalangan pelajar dan cakna dengan keadaan di sekeliling. Antara usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan termasuklah penetapan kepada semua pihak sekolah agar mewujudkan jawatan kuasa seperti jawatan pelaksana dan bertindak sekolah, jawatan kuasa hal ehwal murid, jawatan kuasa disiplin